Assalamualaikum koma. Okey, bersama saya Fazwan dari TM Motor World. So, dekat kiri kanan saya ni ada dua jentera skuter adventure lah. Okey, yang ni ialah Zontes 368G V1 dan sebelah sini ialah SOM ADS-TG 400. Okey. Untuk dua model ni ramai sangatlah berdebat apa yang bagus, apa yang tak bagus. Ni apa ada kan. Hari ni kita nak bagi 3 atau 4 perbezaan yang ketara lah bagi saya. Okey, yang pertama dia punya suspension. Tapi yang lebih tepat suspension belakang lah. Okey. So, dekat belakang dia untuk Zontes 368G dia pakai dual ni lah. Pakai yang biasa punya lah. So, kalau untuk ADS-TG kena pusing belah sana. Untuk ADS-TG dia dah pakai mono. Maaf lah, motor kotor malam hujan. Okey, yang kedua dia punya final drive. Okey, kalau macam Zontes ni biasalah skuter dia pakai CVT. So, kalau untuk SOM ADS-TG dia pakai rantai. Okey, kamu yang ketiga pula. Yang ketiga tangki. Okey. Dia punya tangki yang ini ialah 13 liter. Okey, 13 liter kau ingat 13 liter. Untuk SOM ADS-TG. Kalau untuk Zontes 368G V1 dia datang dengan 17.5 liter. Besar kan beza dia kan? Okey, yang keempat saya rasa benda ni penting untuk koma yang nak pakai jauh dan tak nak pakai box. Okey, kalau yang ini kalau kamu tengok, saya nak buka dia punya ni. Dia punya ruang dalam seat. Ini yang kamu nampak besar kan? Dua helmet boleh masuk. Okey, dua helmet boleh masuk Kita tengok pula SOM ADS-TG. Bolehlah dua helmet tapi kena kerat. Okey, yang itulah bagi saya antara perbezaan yang ketara. 4 perkara itulah. Kalau dekat sini terpulang dekat koma lah. Kalau koma nak vibe lebih kepada SADV. Ni pendapat saya Kalau kamu nak vibe lebih SADV, position yang lebih kurang, saya akan pilih yang ini. Okey, tapi kalau kamu nak semua benda ada, semua benda komplit, kamu beli tak payah beli apa dah. Pakai aja, tak payah modify dah. Dan senang bawa untuk jalan jauh. Zontes lah. V1 kami ada sebiji, kalau V2 kamu boleh booking juga. Booking sekejap aja untuk G. Tak sampai sebulan pun kasi masih tunggu. Sekarang terpulang dekat Roma lah nak pilih mana satu kan. So jadi jangan lupa kamu nak beli motor, cari motor, jual motor di TM Motor World.